Jangan menghukum pemimpin berdasarkan kepada hukuman yang dibuat oleh mahkamah yang bukan mahkamah keadilan. Ada 4 mahkamah pada tanggapan mereka. Yang pertama, mahkamah keadilan yang biasa. Sama ada mahkamah sivil atau mahkamah syariah. That is the true court of courts. Mahkamah ikut sistem judiciary yang ada di negara kita. Mahkamah yang kedua adalah mahkamah yang dipanggil sebagai mahkamah rakyat. Apakah mahkamah rakyat? Mahkamah rakyat ialah pengundi-undi yang akan menentukan kerajaan mana yang akan dipilih ketika pilihan raya umum. Itu mahkamah rakyat. Rakyat yang menjadi hakim untuk menentukan kerajaan manakah yang mereka. Ketiga adalah mahkamah persepsi. Persepsi sama ada negatif atau positif, dan mahkamah ini tidak ada wujud mungkin secara nyata, tetapi persepsi positif atau negatif ini diwujudkan. Yang keempat adalah mahkamah pendapat umum atau the public opinion court. Mahkamah pendapat umum ini adalah timbul daripada persepsi tadi. Timbul daripada persepsi mahkamah tadi yang memberikan public opinion atau pendapat umum terhadap sesuatu isu atau terhadap seseorang atau kepada seseorang tokoh. Tidak ada kalau mana-mana pemimpin utama atau seseorang yang menahodai negara kita ini, terutama yang amat hormat Datuk Seri Najib, dihukum oleh mahkamah public opinion, dihukum oleh mahkamah persepsi, kerana kita mahu bahawa bukan mahkamah persepsi dan mahkamah umum pendapat umum ini yang adili atau menghukum, tetapi kita mahu bahawa seseorang tokoh itu apabila Datuk Seri Najib diberikan mandat oleh kita semua sebagai perwakilan yang memilih beliau dan menang tidak bertanding, kitalah hakim sebenarnya yang harus terus mempertahankan Datuk Seri Najib. Tidak adil masalah 1MDB, masalah dana politik dengan menghukum berdasarkan pada persepsi, berdasarkan kepada mahkamah pendapat umum. Dan saya minta supaya ahli-ahli UMNO di semua peringkat akar undi, bahagian nasional, di peringkat negeri, jangan terjebak dengan hakim-hakim tidak bertauliah di dalam mahkamah persepsi dan mahkamah pendapat umum. Kerana yang menghirup pikukkan, yang memberikan gambaran yang agak adverse perception, dimulakan daripada mereka yang menjadi tentera cyber di luar, yang jadi tentera kepada alam maya, yang jadi tentera kepada sosial media. Kerana kita adalah antara pengamal-pengamal sosial media, maka kita terjebak dengan hukuman yang diberikan oleh mahkamah persepsi dan mahkamah pendapat umum. Oleh yang demikian, ianya bukan berlaku di sini saja, bukan juga berlaku di kalangan UMNO dan Barisan Nasional saja. Lihat, apabila berlaku pergolakan di antara golongan apa yang dipanggil sebagai Gagasan Harapan Baharu dan parti yang berprinsipkan Islam, mereka telah mewujudkan mahkamah persepsi dan juga mahkamah pendapat umum. Dan ini memberikan satu gambaran yang akhirnya proses membuat putusan atau decision making proses berlaku
berdasarkan pada persepsi. Dulu persepsi kita bersandarkan kepada media perdana atau mainstream media. Dulu persepsi berdasarkan pada surat layang yang disebut oleh Datuk Noh, berdasarkan kepada setengah-setengah buku layang. Sekarang ini social media berada sebagai gelombang baru yang menenggelamkan pendapat-pendapat yang hak dan menerima kebatilan sebagai hak dan hak menjadi batil. Inilah dunia akhir zaman. Na'udzubillah. Apabila yang batil itu diulang-ulang, ianya seolah-olah menjadi hak atau kebenaran. Apabila yang hak atau kebenaran itu tenggelam, maka ianya menjadi batil. Inilah yang sedang melanda kita semua.